Mazlina binti Musa. Satu nama, satu perjalanan. Dilahirkan pada 2 Februari 1966, merupakan anak sulung daripada 9 beradik. Beliau membesar dalam kasih sayang seorang ayah bernama Musa bin Buang dan seorang ibu yang bernama Maimun binti Kasim. Langkahnya bermula di SK Felda Air Tawar 1. Pada tahun 1973, beliau melangkah masuk ke bilik darjah pertamanya. Beliau merupakan seorang kakak, seorang anak dan seorang insan yang penuh tanggungjawab sejak kecil. Beliau mendapatkan pendidikan tinggi di SMK Air Tawar, SMK Convent Jalan Pil dan SMK Sultan Ismail. Tahun 1987, beliau melangkahkan kaki ke Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan. Pada tahun 1989, sebuah bilik darjah menyambut kehadiran beliau sebagai seorang guru di SK Felda Air Tawar 5 bermula 1996 sehingga 2025 langkahnya beralih ke Sekolah Kebangsaan Kempas, Johor Bahru. Dan di sinilah beliau mencurahkan bakti selama 29 tahun. Selamat bersara Kak Mas. Semoga happy-happy selalu. Dipedai kesihatan yang baik. I'm going to miss you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Cintayu, Grup Cintayu SK Kempas. Kami mengucapkan selamat bersara kepada Kak Mas dan kami mendoakan agar Kak Mas dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan kami mendoakan segala yang baik untuk Kak Mas. Dan kami juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami ingin mengucapkan Selamat bersara Kak Mas. Hai Kak Mas, selamat bersara. Hope you'll be healthy and happy forever. Bye, take care. Selamat bersara Kak Mas. Suara Kak Mas akan sentiasa diingati. Bye Kak Mas. Hai Kak Mas. Alamak, Kak Mas nak pergi dah Apapun kita ucapkan selamat wajib berjaya. Sudah, bye-bye. Dersik angin kan berbisik, merakis segala jasamu. Sinar aruni keadi warna mengiringi jejakmu. Bukan sekadar indah. Hari ini, satu perjalanan berakhir. Tetapi, nama itu akan tetap kekal di hati anak murid, di ingatan sahabat, di kenangan yang abadi. Terima kasih Cikgu Mazlina. Jasamu akan dikenang, budimu akan disanjung.